Hello, dah lama ke tunggu? Dah sejam aku tunggu. Kau tahu tak? Relax, aku belanja kau makan nak tak? Belanja? Okey, aku maafkan kau. A few moments later. Inilah restoran yang aku nak bawa kau makan tu. Pesanlah apa-apa yang kau nak. Aku akan belanja. Jom tengok ada apa jual dekat restoran ni. Daging import? Halal ke tidak ni? Tak perlu nak risau. Aku dah periksa, restoran ni Muslim friendly. Muslim friendly tak menjaminkan status halal yang sah lah. Apa? Aku ingat selagi tak ada benda haram yang digunakan, jadi halal lah kan? Salah tu. Halal ni kita kena jaga bukan dari segi bahan mentah sahaja, tetapi dari awal lagi, bermula dengan penggundangan, pengangkutan dan perujutan untuk memastikan integriti halal toyiban itu terjamin 100%. Tak apa. Mari sini aku terangkan dengan lebih lanjut kawalan dan jagaan barangan halal melalui penggundangan, pengangkutan dan perujutan. Pertama, mari aku terangkan kawalan penggundangan halal yang hanya membenarkan produk halal sahaja untuk memasuki dan disimpan. Setiap produk halal kena melepasi siap makan untuk memastikan produk itu adalah halal mengikut sijil yang sah. Setelah itu, barulah dibenarkan untuk disimpan. Pengesahan produk halal sahaja adalah penting untuk mengelakkan pencemaran silang dengan bahan yang haram. Keadaan di gudang juga perlulah bersih dan suci untuk menjaminkan toyiban dan disimpan mengikut jenis bahan. Contoh, daging beku diletakkan di peti sejuk beku. Jika berlaku sebarang kesalahan yang boleh mencemarkan status halal, pihak gudang telah pun mempunyai pelan untuk mengatasi dan mengawal. Seterusnya, pengangkutan halal. Kenapa ia dipanggil pengangkutan halal? Kerana lori ini hanya mengangkut produk halal sahaja. Disebabkan hanya produk halal sahaja yang dibenarkan untuk pengangkutan, kita tidak perlu risau lagi tentang pencemaran silang semasa penghantaran. Sama seperti gudang tadi, kontena lori ini juga dijaga dengan bersih dan suci. Setengah siap dilengkapi dengan sistem sejuk beku lagi bagi pengangkutan bahan beku. Akhir sekali, perujutan. Di sinilah di mana semua produk halal dijual. Sinilah tempat untuk pengguna membeli produk halal. Semasa perujutan, penjagaan produk halal masih lagi dijaga dari segi kebersihan rak pameran dan kawasan sekeliling. Pihak pekerja mestilah memastikan tempat perujutan tersebut bersih dan suci. Label dan pameran mestilah dinampak dengan jelas dengan logo ataupun kawasan halal untuk mengelakkan sebarang kekeliruan dan rasa syak wasangka. Semua yang aku terangkan kepada kau adalah SOP yang perlu dipatuhi jika mempunyai sijil halal yang sah. Jadi, tidak perlu ragu lagi status halal lagi. Integriti halal tu dah dijamin 100%. Kalau sekadar Muslim friendly saja, sah ke ada SOP macam ni? Yakin produk dan bahan halal tu dijaga dengan elok tanpa sebarang pencemaran silang? Baru aku sedar bahawa betapa pentingnya memilih restoran yang ada sijil halal yang sah. Jomlah kita ke restoran yang lain. Rasa tak sedap hati pula nak makan dekat sini selepas dengar penjelasan kau. Pilihlah restoran yang mempunyai sijil halal yang sah demi menjaga kesucian badan kita.